Hai Kak Puteri, selamat datang Kak Puteri, orang Singapura. Kak Sigi, terima kasih. Terima kasih. Semalam saya buat kat Banglo, tadi saya pergi survey dah ada budak parah lah. Tak tahu siapa. Explore kot. Tengok ramai-ramai, 3 orang kot. Tak tahu kat dalam ada berapa orang. Hai Mama Alisa, Kak Wani, selamat datang Kak Wani. Karaoke jom. Abang Syam JB, lama tak nampak sihat Abang Syam. Terima kasih hadir. Mama Alisa, terima kasih. Terima kasih. Kak Puteri, terima kasih Kak Puteri. Alhamdulillah, terima kasih. Saya tak nampak apa benda yang shell ni. Oh, saya kena fokus macam ni mata saya ni. Abang Izwan, welcome Abang Izwan. Kak Nur Farina binti Mak Sarip, terima kasih Kak Nur Farina. Kak Nur Farina. Oh, Kak Ina. Terima kasih Kak Ina. Kak Iza, terima kasih Kak Iza. Terima kasih tau yang mana berkongsi rezeki dengan saya kat sini. Terima kasih yang berkongsi rezeki dekat QR. Terima kasih juga yang mendoakan saya sentiasa, yang memberi sokongan, yang padu, yang memberi saya semangat untuk teruskan kerjaya saya dalam bidang ni. InsyaAllah nanti saya cuba cari satu set masa kita main ke tempat lain pula. Okay, Inari pun saya pun ingat dapat buat kat sana, nak buat secara mengejut, tetapi itulah, sempat jumpa Abang Don tadi. Fiza Nasir tak sempat nak jumpa sebab betul-betul dah rushing time. Sebab sana KL kalau lambat saya gerak, memang saya stuck. Memang nak balik ke sini lebih kurang 2 jam. Jadi saya kena rushing sikit kan. Tak apa, walaupun malam ni kita tak dapat berada di KL, saya minta maaf lagi sekali. Kita buat dekat mana tempat yang ada, boleh Sebab saya pun tadi pun ada terfikir juga nak pergi ke Bukit Putus, tapi saya tunggu kawan saya Along. Bukan Along tu, Along lain. Along lain dia dekat sana. Nanti kan tengok macam mana dia buat kat sana. Dia kata kalau tak ada kumbang, tak ada belang, InsyaAllah kita boleh cuba kat sana kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makcik Bawang, terima kasih Makcik Bawang, terima kasih. So kalau dekat sana, dekat Bukit Putus, kita boleh main kita boleh main kita punya night vision. Sebab dia memang selekoh jalan yang memang best, boleh main kat situ. Kalau kat sini memang saya takut nanti korang sakit mata sebab kawasan yang kecil. Kak Ina Farina, terima kasih Kak Ina Farina. Terima kasih. Abang Don, welcome Abang Don. Terima kasih Abang Don hari ni teman saya, jaga saya dekat KL. Terima kasih, korang boleh berkawan dengan Abang Don Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ni Abang Don, dia yang teman saya. Sampai-sampai saya kat sana hampir 4 jam 5 jam dia teman saya. Sampai kereta saya masuk bengkel, dia teman saya, dia jaga saya. Terima kasih Abang Don terima kasih. Korang boleh follow Abang Don Toretto Memang dia sahabat dunia akhirat, family yang hebat bagi saya. InsyaAllah korang semua pun hebat bagi saya. Korang semua hebat, jangan risau. Saya tak memilih kasih. InsyaAllah nama-nama yang biasa saya nampak di saat saya sekarang ni, saya ingat korang semua. Okay, jangan pernah kecil hati, jangan pernah rasa terasing, jangan pernah rasa orang kata apa, terabai. Jangan. Dengan saya ni insyaAllah saya tak pernah membezakan mana-mana manusia, sebab saya pun manusia. Kak Fauzia binti Kasim, terima kasih. Apa tu? Bini tak jaga engkau. Apa tu? Apa tu? Miau, terima kasih Miau, terima kasih. Haters, oh tak apa. Sama-sama, alhamdulillah. Biarkan, dah sampai ke bulan ke? Tak apa. Biasalah, kalau kita macam ni, biasalah,
Kalau orang baik datang, alhamdulillah. Tu saja. Kan kita tak cakap banyak lah. So kita nak happy-happy. Sekejap saya buka lampu Macam gelap pula lampu jalan ni. Okay. Tak naik. Tak apa. Kita jangan pening-pening kepala. Mami Siti welcome. Kita jangan pening-pening kepala InsyaAllah. Biasalah, saya daripada awal sampai sekarang macam-macam. Tomahan, hinaan, apa semua saya dah rasa dah. Tapi insyaAllah tak semua, hanya segelintir ataupun sebahagian sikit saja. So kita utamakan yang betul-betul bersama kita insyaAllah. Itulah kasat kau tadi tu. Tak apa geng, tak apa. Kita nak fokus. Saya pun sebenarnya tak nak serabut sebab saya pun penat. Okay, saya pun penat. Kita buat malam ni insyaAllah. Semoga kita semua selamat, dipermudahkan urusan, diberkati Allah, sentiasa diberi kesihatan yang baik. Kan, betul-betul. Tak apa, steady. Jangan risau. Moderator saya ada. Moderator saya ada. Kak Ina Farina, terima kasih. Tahniah naik level 9. Terima kasih. Yang tepi-tepi terima kasih tau. Terima kasih tepi-tepi Syishi. Abang Don steady lah, laju je tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Arisha. Tak apalah geng, tak apa. Waalaikumsalam. Steady semua steady. Semua steady je. Biasalah. Semalam kawan saya pun macam tu juga. Dia tengah buat live, ada orang masuk. Live dia lagi teruk. Sebab itulah saya beritahu lokasi saya tak beritahu dekat orang. Macam kalau korang perasan dekat sini lah saya buat Aloha, terima kasih Aloha. Semoga dimudahkan rezeki Aloha. Macam mana yang perasan saya kat sini saya buat, yang ramai cakap nampak sosok-sosok tu kan. Kalau dari segi sejujurnya saya cakap, ini sejujurnya saya cakap kalau nak katakan itu orang saya, bukan orang saya. Saya banding katakan itu bukan orang saya. Siapa yang kenal saya tahu saya memang bergerak solo. Tapi saya tak pasti adakah itu betul-betul jelmaan ataupun orang yang nak sabotas saya. Sebab kawasan sini memang banyak saya kena attack. Jujur saya cakap, dekat sini banyak kali saya kena attack. So wallahualam, saya tak boleh cakap apa. Jika jelmaan alhamdulillah, tapi jika orang pun tak nampak. Tapi masa saya balik tu, saya ada hantar dalam grup Wasabi. Memang depan jalan nak keluar jalan besar tu ada 3 orang Melayu yang keluar daripada kubu depan kereta saya. Saya kesini, dia keluar, dia jam, dia lompat depan kereta. Kan. So alhamdulillah korang masih bersama saya lagi. Alhamdulillah. Kita ada flash goal abang kakak-kakak, kita ada flash goal. Terima kasih korang, terima kasih Abang Dino, terima kasih Aloha, terima kasih BBJ, terima kasih. Alhamdulillah hari-hari ada orang baru dalam live saya. Alhamdulillah, salam kenal Saya Jack daripada Negeri Sembilan. Salam kenal. Selamat bergabung dan selamat datang dalam live saya. Aloha, terima kasih Aloha. Terima kasih Daniel Izzat, terima kasih. Aloha ni saya pernah nampak nama dia dalam live saya juga, tapi saya lupa. Salam dari Singapura, salam juga daripada Malaysia. Terima kasih orang Malaysia, Singapura, Brunei dan mana-mana tempat yang hadir dalam saya. Terima kasih. Salam malam Jack. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang mana bersalam. Waalaikumsalam. Terima kasih korang. Sorry kalau suara saya agak sengau Saya sesema sikit. Suara apa agak sengau. Nak bercakap pun susah. Malam dari Sarawak. Terima kasih orang Sarawak. Terima kasih Kak Nur Farini. Terima kasih Kak Nur Farini. Jazakallah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Terima kasih Miao. Terima kasih korang. Saya nak beritahu awal-awal Saya nak beritahu terus terang.
Jika korang rasa saya ni menyusahkan korang ke, saya mengganggu ketenteraman korang ke, saya ni mempersulitkan hidup korang ke, saya minta maaf tau. Itulah saya nak beritahu. Kalau korang rasa bersama dengan saya ni susah ke, dan sebagainya, saya minta maaf. Tapi percayalah, selepas hujan pasti akan ada pelangi. Dan susah-susah dulu, bukan susah nak jadi susah, dan bukan senang untuk kita jadi senang. So saya harap family kita sentiasa bersatu, sentiasa menjaga ukhuwah, silaturahim dan sebagainya. Okay, aloha. Terima kasih aloha. Baru saya nampak kerang tu. Terima kasih aloha. Okay, kita harap kita punya hubungan sentiasa terjaga. Okay, so kalau ada orang yang cuba melaga-lagakan kita, ada orang cuba nak memisahkan kita, seelok-eloknya kita berbincang, kita bertanya each other. Itu je yang saya boleh beritahu tau. Kita tak nak jadi pisang berbuah dua kali macam sebelum ni. Saya tak nak sebutlah nama orang tu, tapi alhamdulillah dia masih dengan saya lagi sekarang. Tapi sebelum ni saya dengan dia pernah bergaduh juga. Bukan bergaduh, pernah bermasa muka sebab mulut orang lain. Abang Izzuan, terima kasih Abang Izzuan bin Muhammad Nasir. Terima kasih Abang Izzuan. Semoga dia berrezeki Abang Izzuan merata. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Santai di posisi, insyaAllah. Santai di posisi, InsyaAllah saya terus teranglah saya beritahu kepada korang aloha. Terima kasih aloha. Terima kasih Abang Hafiz. Abang aloha. Terima kasih abang. Semoga dimudahkan rezeki sihat tubuh badan, dikurniakan, dilipatkan lagi rezeki yang melimpah ruah, insyaAllah. Saya minta maaf saya walaupun lambat macam ni pun tetap saya akan buat live untuk korang. Tiga 30 orang lagi untuk kita punya 2026, untuk kita punya engagement. Yang boleh bantu, cubalah bantu Saya tak memaksa tau, saya tak pernah memaksa, saya tak pernah meminta, saya tak pernah meminjam jenis saya. Saya usaha dengan cara saya. Saya harap korang tak marah saya lah dengan apa yang saya buat. Saya dah berbincang dengan term 2 ni, tapi tak boleh lah nak masuk. Kalau dapat masuk belakang best, tapi ada anjing. Kalau ada seorang dekat sini boleh backup saya, insyaAllah saya masuk. Tapi anjing sini banyak. Bukan anjing biasa tau, anjing kubur. Anjing kubur ni dia lain sikit. Dia lebih liar daripada anjing yang orang buang. Faham kan maksud saya kan? Anjing kubur ni yang mana pernah tengok saya kena kejar, yang pernah tengok saya bersilat dengan anjing tu, tu anjing kubur tu. Dia memang tak takut dengan kita. Sampai saya masuk kereta, baru dia akan belah. Kalau tidak, dia akan agak-agak. 26 orang lagi. Terima kasih Kak Wani. Terima kasih, ingatkan saya. InsyaAllah next time saya cuba cari masa, saya pergi. Sebab kereta orang tua saya ni pun banyak penyakit. Abang Don tahulah penyakit dia. Alhamdulillah Allah masih sayang saya, Allah masih menjaga saya, Allah masih memanjangkan usia saya. Tak ada jadi apa-apa. Kalau tidak, kereta tu boleh terbakar. Air kering, bukan air kering, apa? Getah pipe dia dah hancur, dah pecah. Padahal kita tahu macam mana pun, kita jalan je setiap hari. Nasib baik tergerak hati hari ni pergi cek kat bengkel, kita tahu apa penyakit dia. Elok-elok ingatkan nak repair 2 terus berjangkit jadi banyak. Bismillah, jemput minum semua. Alhamdulillah. Sorry tau, mana-mana abang-abang kakak yang tengok muka saya, inilah muka sebenar saya tau. Ini wajah sebenar saya. Saya tak malu dengan wajah saya sebab ini ciptaan Allah. Kan? Biasa saya pakai topi. Itu semua orang kata filter ataupun apa nak kata ya filter lah kan. Tapi hakikat wajah saya macam ni lah.
Saya tak suka sesama. Saya kalau sesama ni rasa macam mapet dah. Rasa nak ni je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uwais, terima kasih Uwais. Terima kasih Uwais. 25 lagi cepat, geng. 25 lagi cepat, geng. Masih lagi 8 minit. 8 minit. Miau, thank you Miau. Miau pun orang baru dalam live saya. Terima kasih Miau. Terima kasih sudah hadir berkongsi rezeki. Salam kenal juga pada semua. Terima kasih korang. Esok Jumaat. Jumaat. Farhanim, terima kasih Farhanim. Ya madam, betul. Dekat kubur. Kubur untuk kita panggil untuk orang kita, bangsa kita. Kalau macam yang lain kita panggil jirat. Jirat. Tapi sama je lebih kurang. Tapi itulah. Pernah komen saya baca ada komen Al-Fatihah. Saya tak nak cakap apa lah. Kan. Kak Rafa Azrah, thank you Kak Rafa Azrah. Selalu dalam live saya nampak tapping-tapping. Terima kasih bantu saya tapping-tapping. 22 orang lagi cepat. 22 orang lagi cepat. Sekejap Kak Wani. Kak Wani pun lama dengan saya kan. Sekejap Kak Wani jadi moderator saya. Okay. Diamond Heart, thank you Diamond Heart. Terima kasih Kak Mia Maisara, thank you. Makcik Bawang, terima kasih Makcik Bawang. Abang Dino JB. Abang Dino JB macam mana? Okey tak sekarang? Macam mana keadaan awak sekarang? Sihat ke? Sihat ke? Abang Dino JB, kita pun diuji dari segi penyakit juga. Kita doakanlah dia, semoga dia mudah urusan sihat cepat. Kak Linda Halim, Sheila, thank you. Go geng, 22 orang lagi. Orang yang berlainan. Ya betul, dia nak orang yang berlainan. Betul. Thank you Aida Gol. Bunyi anjing. Ya betul, bunyi anjing sekarang ni. Kak Cik, terima kasih Kak Cik. Kak Cik 492, thank you. Kak T, terima kasih Kak T. Lagi 21 orang lagi 21 orang lagi geng. Lagi 21 orang lagi kita punya 2020. Kak Kamila, terima kasih Kak Kamila. Alhamdulillah dah 50% selesai. Lagi 20 orang. Lagi 20 orang lagi. Ramai yang tak PC, ramai yang dah kelabu love foreign korang. Ramai yang dah ni. Thank you Abang Derek King. Kak Peta, thank you. Kak Mei, thank you Kak Mei. PC dulu semua. Terima kasih untuk popular. Betul, masa berjalan dia lagi berapa minit je. Lagi 4 minit je. Lagi 4 minit saja. Terima kasih Abang Samsul. Thank you hadir. Dia ada lagi masa 4 minit. Terima kasih Abang Samsul. Kita tukar pada 2026 boleh? Abang-abang dan kakak, kita gantikan dengan 2026. Thank you Kak Yani. Kak Yani 74, welcome. Terima kasih hadir. Kak Yani kita ni, korang boleh tengok dia punya VTT VTT dia tadi saya tengok. Dekat rumah pun dia boleh exercise. Macam-macam konten kita boleh buat sekarang. Siapa ni? Sekejap. Assalamualaikum. Ke bukan?
Ai. Bukan lah, bukan orang kita kot. Settle lagi 18 orang. 18 korang. 18 orang lagi tolong. Go lah korang. Orang tu kan. Siapa ni? Pok. Orang mana ni? Pok ni biasa orang Terengganu, Kelantan. Seram lah saya dengan dia ni. Seram. Hafizullah. Hafizullah pun dah level 20 Tahniah. Fluffine, nama warna kelab, warna apa tu? Warna oren. Lagi Kak Yani. Terima kasih Kak Yani. Terima kasih untuk kerang-kerang. Semoga dimudahkan rezeki Kak. Abang-abang semua. Saya duduk menghadap sana kan, takut orang tahu lah lokasi saya. Terima kasih Kak Yani. Terima kasih semua. Saya duduk Puchong pun tak repair kereta sini. Kenapa visa mahal ke? Tapi murah lah. Saya tengok harga dia tadi tak ada dah mahal sangat. Kalau kat sini lagi mahal. Mungkin saya pakai kereta orang tua saya, Proton Saga, ada murah kot kan, tak tahulah. Awak kenal ke? Saya tak kenal pemain tu, tapi kawan Abandon Toretto ni, dia recommend. Okey lah. Patutnya repair 2 je. Tapi dia buka tu dia boleh tahu apa yang pecah, apa yang retak. So jadi 4-5 barang kena tukar tadi. Okey, Abang Dau Ricky saya. Ricky? Kak Yani, terima kasih Kak. Bila masa 11,000? Aduh. Oh iya ke? Tiba-tiba je. Itulah saya pun terkejut. Kita dah malam 11 siang Tengok macam nak pergi mandi kolam tu. Kan Abang Suan kan, tiba-tiba La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kali tiga. Dari tadi duk sikat rambut. Cuba awak sikat rambut. Saya tak ada sikat. Sikat tak ada. Sultan standby hujung-hujung tu. Oh iya ke? Oh ni seorang lelaki ni. Tak apa geng. InsyaAllah kalau ada rezeki kita takkan mana. Kan? Percayalah kalau ada rezeki kita boleh menang. Rezeki Allah takdirkan. Kan? Tak jatuh pun geng. Sasaran 3 orang 11.30 dah. Sikat-sikat rambut belai-belai. Lagi seorang geng, Okey, standby tak lengah ke tangan dia duk sisir rambut daripada tadi. Itulah pakai tudung tak nak. Kali 2 geng. Ada booster tak? Buka 1 kot. Okey, ini kali. Ada booster tak geng? Kalau ada. Allah.
Kenapa saya nampak nama perempuan je tapping-tapping ni? Kak Asma, Kak Ahnia, Mia, Kak Segi. Boboy semua okey tak Boboy? Oh, Abang Boboy. Abang Boboy. Abang Syam Jepun ada. Cik Bandung, thank you Abang Cik Bandung. Assalamualaikum Cik Bandung. Okay geng, kali 2 geng. Kali 2. Abang Dino, thank you. Booster dah buka dah. Thank you. Yang mana ada booster yang dah lama-lama tu boleh buang. Abang Izzuan jadi Abang Izzuan kali 5. Jadi Abang Dino, thank you. Kak Wani 30% lagi. 30% lagi. Abang Azri Syam, terima kasih. Ui, Kak Yani. Ui, bunga api. Oh, kongsi facoy. Abang Don, terima kasih Abang Don. Kak Wani. Alhamdulillah Kak Wani. Alhamdulillah. Cucut. Jaga hujung-hujung ya, jaga hujung-hujung geng. Di hujung-hujung. Kak Kina, terima kasih Kak Kina. Alah, nak tompang. Nak tompang. Padahal tak kira syok sebenarnya tapping-tapping ni. Terapi jari betul. Orang tapping-tapping, mengunyah-ngunyah elok untuk kesihatan jantung dan paru-paru. Betul. Sekali lagi lah Abang Izzuan. Macam biasa PTC last minute. Takut dia apa? Dia snap. Dia last minute dia apa? Potong tang corner PTC. Okey, pump. Oh, ada booster dah. Terima kasih Abang Don. Kat mana Jack? Saya dekat Negeri Sembilan. Saya dah balik dah. Saya tak kat KL dah. Abang Izzuan minta pause pula. Tak pernah nampak pause. Thank you Abang Izzuan. Terima kasih. Yes, kemenangan kita kali yang pertama. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Yani, Abang Don. Terima kasih. Asal tangan aku macam tu. Astagfirullah. Abang Don, Abang Azrul, Kak Yani dapat booster. 3 dapat booster. Kereta api Kak Yani berbunyi. Suara kan? Bunyi apa lah? Tak tahulah suara apa. Saya dengar macam bunyi apa? Macam bunyi kereta api pun ada. Yang horn tu kan. Tapi sini tak ada kereta api. Kereta api dah lalu baru ada horn. Terombong train macam bunyi horn. Tapi horn lain. Ni terima kasih korang yang kongsi rezeki. Terima kasih. Semoga diberkati rezeki. Sihat tubuh badan, dilipat gandakan lagi rezeki. Booster apa tu? Booster tu tengok dekat mana? Abang Hisham tekan dekat bahagian yang gift kat bawah kanan ni kan. Lepas tu Abang Hisham slide dekat eksklusif. Sebelah eksklusif tu ada gambar kotak macam gambar kotak tu. Abang tekan situ. Nanti kat situ ada booster, ada apa? Ya Allah, saya ni ada booster, ada tukul, kilat, apa semua kat situ ada. Kat situ ada. Hello. You from Indonesia? No, I am from Malaysia. Oh, Malaysia. Where you from? Philippines. Oh, Philippines. Malam ni menang besar kan? Malam ni menang besar. Jumpa tak Abang Azrul, Hisham?
Jumpa tak Abang Azrul Syam? Jumpa tak? Ish, dia Liga A2 tu. Liga A1. A1 Liga. Dia kuat ni, kuat. Dia Liga A1. Gogo korang. Kali 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Shima. Kali 2. Ya betul, kali 2. Kenapa saya kalau lawan perempuan mesti seksi-seksi ke? Esok saya kena pakai baju ni lah, geng. Baju apa? Okey, baju kelawar okey tak? Baju kelawar. Baju kelawar ke baju tidur? Terima kasih. Aduh ya Allah. Terima kasih korang. Terima kasih. Oh, dia ada apa? Eli, thank you Eli. Kak Yani, terima kasih Kak Yani. Terima kasih. Kak Ain, terima kasih Kak Ain. Engkau pakai bikini bro, confirm kereta api 5 sampai. Serius ah. Confirm ke? Pakai bikini Masalahnya tu lah, takut terselit-selit susah hati. Kita ni lain. Astaghfirullahaladzim. Terima kasih korang, terima kasih. Kali 3 geng, standby kali 3. Thank you Kak Nurul. Welcome Kak Nurul. Kak Shima, kau tahu Kak Shima. Bukan, maksud saya yelah, kita berbeza jantina, jadi dia lain. Booster kita dah buka. Siapa buka tu? Abang Azrul Syam. Oh, dah pandai Abang Azrul Syam. Patutlah dia tanya. Terima kasih Nur Khaira. Kali 3 tak mula lagi geng. Lambatnya. Okay, dah start. Dah start. Terima kasih Kak Kina, Baizwan. Kak Reni, thank you. Kak Yani, thank you. Kak Nurul, terima kasih. Kak Ain, terima kasih. Kak Kina, terima kasih. Sebelah kuat. Dia Liga A1, saya Liga B3. Jauh beza tu. Wih, Kak Yani. Syai. Alhamdulillah. Masih nak mulut Abang Iron. Mulut Abang, apa nama tadi? Saya lupa lah. Sekejap, saya lupa nama siapa tadi. Terima kasih. Abang Arin. Masih mulut Abang Arin. Arin Wakalis. PTC geng. Terima kasih Kak Yani. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Takut di PTC je jaga. Tak tahu lagi. Patutnya kita cakap dia kan, kalau kalah botak kepala. Asyik lawan dengan saya, main rambut. Kak Ain, terima kasih Kak Ain. Betul, jaga PTC. Betul. Abang Syam, thank you. Kak Rafa, thank you. Kak Nurul, terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Kak Kina, thank you Kak Kina. Terima kasih. Nur Khaira, thank you. Terima kasih korang, semangat. Terima kasih. Semoga dilipatkan lagi rezeki korang, insyaAllah. Siti Khairul, welcome. Tok Ma, thank you Tok Ma. Kak Mama Ros, terima kasih. Terima kasih korang, semangat. Tepi Shishe 89, terima kasih. Kak Yani, terima kasih Kak Yani. Wih, nasi baik ikan paus dia tak kali 5 tak. Wih, beza 200 wih.
Ujung-ujung kena. Beza 200 je. Kan? Beza 200. Dah ajak lagi. Ramai-ramai tapping-tapping dulu. Ramai-ramai tapping-tapping dulu. Geng, let's go. Tapping-tapping sikit dulu. Dah agak dah. Tadi bukan tak kena ke ikan paus dia? Ikan paus berapa ribu lah. Terus 4,000 pula dia. Makan dia. Geng, kali 3 geng. Kali 3. Serius lah. Kita pakai booster. Dia tak pakai booster. Dia menang. Jaga hujung-hujung. Betul-betul. Jaga hujung-hujung. Tu dah ada kilat tu. Kak Ain memang buka kilat. Kati, thank you. Badino, terima kasih. Siapa ni dok? Terima kasih Kak Ain. Terima kasih. Laju dia. Ya betul. Kalau tengok liga dia pun dah tahu dah. Kak Ain memang thank you. Booster masuk 13 orang je. Oh 13 orang je 13 orang saja. Oh sebab dia minum air Red Bull. Air Red Bull kan tenaga geng. Next time saya kena minum air Red Bull. Sultan ada sebelah. Sultan ada sebelah Kak Yani. Kak Shima thank you. Kak Rahani terima kasih. Geng kali 3 geng. Buka booster boleh tak booster? Menang sekali ni kita lari je geng. Dia faham tak saya cakap? Kak Segi terima kasih. Kak Rahani terima kasih. Booster kita dah buka dah. Booster kita dah buka dah. Kak Yani buka booster. Let's go korang. Bismillah. Aduh. Laju betul sebelah ni weh. Kali 5 geng. Kali 5. Kati terima kasih Kati. 12 kes pula. Asira terima kasih Asira. Aduh ya Allah. Memang sebelah ni nelayan ke apa? Banyak betul ikan paus dia. Nelayan ke? Senang betul dia tangkap. Punch. Kaya ni, terima kasih. Aduh, kenapa tak jadi? Kalau 2,000 berapa tadi Makkah tu? Kali Uish. Dia mengejek kita Kak Kina terima kasih. Asal booster kita banyak tak kena 2,000 kalau kali 5 dah 10,000. Booster masuk angin. Besok saya kena pergi JPN lah. Saya nak tukar. I'm from Philippines. Jauh dah. Jauh dah. Kak Nurul terima kasih. Terima kasih Kak Nurul. Nak tukar. Tukarlah Kak. Muka boleh lah kan. Seorang je settle sebelah gila kuat. Dia Liga A1. Tekan kat profile dia boleh nampak. Dia punya Liga A1. Liga A1 tu maksudnya dia memang dalam TikTok ni. Siapa yang tak kenal dia kalau dah macam kan. Saya kena macam tu baru Liga A1 kot. Nak tukar je. Tukar.
Tak boleh buat apa ni kan? Tak boleh buat apa saya rasa. Lepas tu kita tak kena cari lain. Dia yang ajak saya tadi, saya pun layan je. Hey, Okay, bye-bye. Thank you. thank you. Saya memang orang ajak saya accept. Saya punya perangai. Ada masa kenal, ada masa tak kenal, macam tu. Terima kasih korang yang mana hadir. Terima kasih. Modal pakai bra. Astaghfirullahaladzim. Abang Don, saya terbaca Abang Don. Saya terbaca tu. Hello, Hai Yang, apa khabar Yang? how are you? I'm fine. Good. Where are you from? I'm from Malaysia. You? Oh, okay. I'm from UK. UK? Yes. UK bukan kat Puchong? London? Oh, London. Yeah. Puchong, Cyberjaya. Right, let's go, guys. Everyone tap the screen. First battle of the day. Can anyone use triples? Jangan nak bebel-bebel. Thank you korang. Kali 3, thank you. Okay lah, thank you Kak Zona. Terima kasih. Okey kan je? Oh, okey kan je? Okey, jom. Lady Lulu. And I hope you know da 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 da. Yes, Phil. Thank you, Phil. Phil, have you got any power ups for me at all? I feel bad only Leanne holding the gloves for the battle. Has anyone else got any power ups so we don't have to put all the pressure on Leanne? Because I feel bad because I know what it's like. I would be stressed having all the power Apa yang ups. pandai kan korang tahu translate kan apa dia cakap? Let's go, guys. Oh, we've got a speed challenge. Diorang pegang rambut. Phil with the level up. Phil. Reaching member level 19. Let's go, Phil. Yes, Phil. Level up. 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 Woohoo! Apa ada kawan ni? Leanne, thank you. Guys, we need 2 more people. 2 more people with a rose to get doubles or triples. I can't remember what it was. 2 more people, guys, with a rose. Can we get it? Laju sangat dia cakap. Do, 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 Kak Yang ni faham lah. Kak Yang ni daripada Singapura. Can we get it, guys? What are we saying? Right, I might sit up on my kitchen side, you know. I feel like it could be a little vibe sitting up here. Tak faham juga kan? Laju sangat. Oh, shit. No, we don't want to catch ourselves on there. Right, guys, can we Model dia ni get pula triples? We need one more. We need one more, guys. One more rose. dah. One more rose, guys. Aduh. One more rose. Shit, we can't even get triples. Sad times. Sad times. Innit, Leanne? EFC doesn't even say hello to me anymore, let alone give me a heart, mate. Oh, there we go. I'll eat my words up now. Kali 3 kali 3. Good boy. Let's go. Come on, guys. Abang Srol. Come on, first battle of the day. This is just the warm-up for later, guys. We've got a big battle at 9:30. We're just warming up now. Kak Ros, thank you. We're just warming up. Terima kasih. Keep it up, don't give up. I'm actually buzzing, guys. I'm probably only going to be on till like 4 o'clock. Terima kasih Kak Yani. I'm going to be on till 4 o'clock. I know it's only been a quick live, but I've got to make a phone call before my daughter gets back. Terima kasih Kak Ros. Kenapa tak kali 5? Itulah masalahnya, saya pun tak faham TikTok ni. Kalau sebelah menjadi-jadi, kalau saya tak tahulah. Padahal No, it's smoking us right now.
He's smoking us right now, so I don't know if we're going to be able to snipe Siang this. sana. But, Sana siang. you know, we could. If anyone's feeling rather generous, we could, but I don't think we will be able to. Because we do have a big battle tonight, so I get that, you know, we need to save ourselves for tonight, guys. Jess, welcome in, Jess. Cheeky, I always say hello. I know, as soon as I said that, you sent your heart me, and I was like, right, we're eating our words now. Guys, can everyone please make sure they register for my battle tonight? You click my name at the top. Click my name at the top. And then go down to live event and press register. Can you all please register? Please, guys. I can't do this without you guys. I can't. I get in a right old flap and I can't actually do this without you guys. So yeah, if you all could register, that would honestly put my anxiety at ease. This is quite nice. Look, I'm just sat up on the kitchen side. This is actually really comfy up here. I quite like this seat. I found my new spot, guys. Okay. Please don't show me your loyalty. Thank you, Phil. Everyone else tap in. Thank you, guys. Terima kasih. Appreciate you. Kak Yani dengan Abang Don. Kak Yani dapat 2. Kak Yani dapat No, we 2. like the kitchen side. I've not really done this kitchen side thing yet since I've lived here, but Dia apa? Okay, I feel bye-bye. like, thank you for the battle. Take care. Okay, thank you. Bye. Kalau kita beruntung kita duduk Malaysia ke apa, kau dapat jadi anak sakit telinga. Tapi dia bagus lah. Dia sporting tau. Dia sporting. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih yang mana yang baru hadir. Terima kasih yang tapping. Terima kasih yang like, share. Dia tak sombong. Betul, dia tak sombong. Betul, dia tak sombong. Tapi kita tak faham je apa dia cakap. Kalau kita faham, kita boleh borak-borak dengan dia. Tapi sebab kita tak faham, itu yang kita jadi macam agak blur sikit. Kan? Hello. Yeah, where are you from? I'm from Malaysia. You? You're from Malaysia. Wow, nice to meet you. I'm from Thailand. Sawadika. Sawadika. Alah, sopan. Harus sopan lah. Mantap kali. Ojak. Kenapa you ketawa, you gelak? Apa yang bukan. jadi? Nombor 30, Kak. Angin kuat sangat di sini, jadi saya tumbang. Alah. Ini Mika nyari-nyari hantu Tak, saya cari. Saya lupa lah. Ya. Usah pikirkan di ketua. Kita kencangkan tetek layar dengan bautnya ketua. Kasih mau. Kamu beneran Malaysia? Di mana Malaysia? Di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. Kamu orang Thailand? No, I'm from Indonesia. Tapi sekarang di Thailand. No. Itu bengak aja, begurau. Kami di Pekanbaru Riau. Pekanbaru Riau. Yeah. Kalau Riau tu kira Melayu juga kan? Bukan Melayu, saya Melayu. Riau, Kepulauan Riau itu Melayu. Ya macam gini lah kami bercakap sehari-hari. Yelah, betul. Itu yang saya faham tu. Kata orang macam mana? Macam Melayu apa kata dia? Melayu. Kalau di Malaysia tu Melayu apa? Kalau Melayu kita ni apa kamu? Melayu apa, geng? Melayu daerah apa gitu di Malaysia? Macam mis lah. Sabah ya. Macam Melayu Johor. Johor, Sabah. Tak tahulah. Saya tak tahu, saya baca komen je ni. Johor. Satu mawar lagi kawan. Minang. Beda, Minang tu Padang. Melayu ya Melayu. Ni saya kena kencing Abang Don ni. Melayu kita sama. Ah. Melayu, Minang, Jawa. Oh, lain
Lain lah. Kami Melayu, Wak. Mak bapak kami Melayu. Oh. Sabah, Johor lain. Tak tahu nak cakap. Tak ada komen. Riau memang banyak Melayu lah, betul. Saya ada belajar juga dulu tapi dah lama tak sekolah kan, jadi dah lupa. Tapi dia memang Melayu, betul. Melayu serumpun ya, betul, kita serumpun. Betul. Takkan hilang Melayu di bumi, betul? Betul. Sebab tu kita ada kat TikTok. Abang Don, terima kasih Kak Fiza. Kita ngapa semua ni, woi. Cepat 4-4 layar. Ketuk-ketuk layar tu cepat. Ketua. Kecil Kelantan pula. Ha? Macam Kelantan. Tak tahu. Bahasa Melayu kami memang macam gini Memang kayak gitu, tak tahu lah. Terima kasih. Oh. Takkan hilang pondan di bumi. Masa Papa Lopa yang kau ngajo setan Papa Lopa Dara. Oh. Ambil dong. Tadi dia bang ada lomek. Kau ngajo Papa Lopa. Apa maksud Papa Lopa typing seperti itu? Kurang ajar. Takkan hilang pondan di bumi. Kapan apa kisah budak malam tadi? Tak tahu dia sayang. Stres aku. Ya itulah. Fiza. Astagfirullahaladzim. Ada gosip lantak lah Mika si nyito orang muak. Awak punya viewer ni beritahu ni. Kenapa? Awak punya viewer masa dalam live saya dia beritahu. Ludahkan muka dia. Anak setan tu. Aku bakal lompat. Itulah Kak Dorol. Aduh, korang banyak ni. ke viewers I masuk ke room you? Ada 2-3 orang lebih kurang. Memang anak setan tu. By the way, how old are you? Umur berapa? Oh, umur berapa? Nanti di DM lah. Are you single or Sebelah nama dia. wife? Wife part. Banyaknya telap dah tu. Banyak wife dia 4 4. Mak kuatnya Datuk Banyak vitamin C. Oh ya? Wow. Amazing. Terus nak apa lagi? Tak lagi Apa dia? Buat 1K. Nanti aku kerja. Punishment. 1K aku jepit mulut aku ni pakai ni. Aduh sakit ni. 1 minit je. Jap tanya. Kau nak punishment apa geng kalau dia kalah? Ini aje lah jepit mulut tak sakit lah. Ya. Kalah Panglima. Abang Dino. Dia cakap 1K dia buat punishment. Kalau kita 1K dia buat punishment. Ini aja jepit kat mulut 1 minit. Biar mulut aku ni tak bercakap. Okay balik. Jepit hidup. Serius Gas. Coba buat. Kami nak tengok kekuatan penonton Mika kuat tak? Jangan sampai orang baik kami masuk. Terima kasih Ketua. Makan garam. Aduh ya Allah. Jangan nanti tak boleh makan pisang. Tak ada tu. Tuah mak dia, makasih. Terima kasih Kak Rahani. Terima kasih. Korang terjebak ada kat atas boleh ambil PC. Kat Selayar orang pertama gelak kat Selayar, faham? Tengku kasih kain. Biar dia nanti dia kata tahu kan teka kencing tu kan. Gelak teka kencing tu kan. Itulah masalahnya. Apa ketawa dia. Tapi dia sporting lah. Saya suka dengan cara dia. Yes. Dia tak suka. Dia bagus. Dia jenis yang sporting, open minded. Kan? Betul. Apa adanya aja. Be yourself. Thank you Fiza. Dah pukul 12 Ya Allah. Dah kita masuk Okay ni last round Soalnya aku dah ditunggu laki aku. Tunggu laki.
Alah, kesian viewer saya semua menunggu awak. Dah, gurau je. Nak fikir, aku nak peka dengan orang lain. Kak, 3 mawar kak. Jangan macam tu sangat, jangan garang-garang. Kena lemah lembut. Oh iya. 3 mawar ketua. Ketua. Kamu. Risau. Kamu. Aku nak. Aduh ya, sumpah aku rasa tak terkencing ke. Terkencing lah. Kak Ti, thank you Kak Ti. Tinggal pancit je. 2 mawar lagi. Beret sibuk betul, tak apa-apa typing macam carut. Aku tu lah malas lah. Kalau kita 1K, dikepit mulut dia geng. 1 minit. Ketua. 1 minit. Apa ya? Biar 1 minit je. Ini kuat lah. Ini sakit tau. Kencang dia. Kuat. Kali 3 geng, kali 3. Kak Ima, Kak Ima. Lama sangat. Tak terlawan kita dua. Kita semua. Habislah kita. Makan cili. Janganlah geng. Tak bisa makan cili kan, terberak aku kan. Alhamdulillah, jadi 1K. Terima kasih korang. Kepit sampai besok pagi. Kan dah durasi 1 minit, nanti aku inilah pakai. Aku tahu soalnya aku tak bisa ngejo. Soalnya kami tak ada orang baik. Kak Nurul, terima kasih. Terima kasih. Korang ni tak baik lah korang. Saya ni. Papa Lopa minta lah Galaxy 1. Petik kelongkong lah. Papa Lopa minta lah paus biji petik kelongkong. Kiamat kubro lah baru dapat. Dia gelap macam apa? Korang tahu tak kalau bulan puasa kan ada yang Mimi Peri tu? Ya, kenapa Mimi beri? Cuba awak cakap sahur. Kalau kalah ni awak cakap sahur. Ada deh. Mana boleh punishment. Sahur. Mimi Peri tu. Sahur. Aduh. Kalau dekat Malaysia tu tak ada subuh-subuh gitu orang bangun-bangun sahur gitu? Tak ada. Kami ada setengah bangun sahur, ada setengah tengah hari baru sahur. Tidak, maksud aku orang bangun-bangun di luar sahur di jalan-jalan membangunkan warga gitu. Tak ada. Udahlah aku jepitkan lah. Dah terlewat dah. Aduh. Ya Allah. Macam KB. Di kau pula. Kamu di mana itu? Maksudnya kok di emperan toko? Di mana tu? Di toko. Baru habis shift. Kerja. Kerja. Ada yang komen katanya dah ada bini belum? Udah 4. Banyaknya tak badan. Tayu tak tinggal. Aduh. 1 minit tunggu sampai waktu tu tu Okay, seminit kan? Banyak soal jawabnya. Abang Don, Kak Ima, Abang Izzuan, Kak Nurul, Kak Rasnani, Kak Rahani. Terima kasih. Elisa masuk hospital. Sakit ke? Ingat lebar lagi. Alhamdulillah baru ada. Kacil dah level 15. Habislah dia. Sakit Fiza? Aduh. Dah kepek pun boleh cakap Aduh, nasib baik awak jauh lah. Kalau dekat saya nak try uji nyali lah. Muak, muka tengok tak nampak profil aku dah macam hantu tu, macam hantu kebu. Hantu takut dengan aku. Astaghfirullahaladzim. Saya minta maaf awak kalau saya ada buat salah silap No problem. Dah biasa tu. Aku biasa jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas, push up, squat jump, macam-macam challenge. Main balsam selera lagi. Habis. Kalau kaki ke atas, kepala ke bawah macam mana? Ya, jungkir balik kayak gitu di dinding. 1, kadang sampai 100.
Oh, kira kamu memang main punishment lah. Oh. Ada lawan aku orang Malaysia keras. Apa nama akun dia tu ya? Apa yang keras? Ini PK. Kamu mancing